whatever. Okay, saya hari ni nak share. Saya ni daripada Seremban. Umur saya 67 sahaja. Not old Yang old. Dan saya saya daripada rangkaian RCCA Alida dan Azizna. Shout out for them. So hari ni saya nak share satu personal journey. Saya ni seorang trainer tau. Trainer ni mengajar student untuk tentang ilmu lah. So kalau tengok, jangan dekat sini. Itu dia, ni duduk saya. So dengar tak? Saya duduk je. Sebab kaki saya ni sakit. Nak berjalan tak boleh. Saya spend 70% of the time sitting down. Can you imagine? Sepatutnya saya berjalan kan ke sini buat interaction tapi tak boleh sebab sakit. Kan? So, bila saya ni suka merayau berjalan. Kalau saya pernah pergi jalan, saya duduk je dalam kafe sementara orang lain pergi enjoy snow. Can you imagine that? Bayar mahal, duduk dalam kafe. Baik duduk kat Starbucks sini je, berbaloi kan? Okay, so hari ni ini saya punya whatever warga emas ada, saya ada. Saya ni have. Have lah semua tu kan. Dengan stamina kurang, malas, tajik dan sebagainya. Jadi saya hari ni ini result selepas pengalaman dengan PE. Straight away I cakap you, tengok I punya glucose berapa? 13.7. Hari ini now 5.9 6. And I did it through a healthy lifestyle dan bantuan BE International Products. I nak ucapkan terima kasih kepada kawan I, satu orang ni yang memperkenalkan I BE. First produk yang pakai ialah socks. Pakai 24 jam terus boleh turun naik tangga. Can you imagine? I pun tak yakin, mungkin dia hoax kot. Mungkin penyakit dah nak pergi, tak apalah. So terima seadanya. Baik then, kawan I ni juga perasan yang I ni bila bercakap boleh dengar tak macam tu? Gitu kan? Bunyi orang semput gitu kan? So saya pun try lah 2 bifill. Selepas try 2 bifill, saya dapati rasa lega, lebih lega. Jadi ini menyebabkan saya really interested to find out about more products. So to try lah, most of the products saya try, saya ambil daripada Livco, Shiruto, iVision, apa lagi yang untuk gas tu. Yang tu lah. Sebab dia pendek, tak ingat tu apa benda tu. Okay, so saya pun ambil Zenkuso, Sprolina and all those things. Right, nah you tengok apa Liza. Nampak muda. Jeng. Saya pergi ke Tanjung Piai, boleh berjalan dengan walk sejauh 3.8 km. No problemo. Sap soy. Alhamdulillah. Dan adik saya muda daripada saya. Dia kata, tak boleh jalan jauh. Dia kata, no, come with me. I tua pada you boleh jalan, why not you? Dia pergi ikut I lah. Lepas tu halfway je patah balik. Kakak ni teruskan perjalanan. Bagusnya kan? So, I pun share lah apa yang I ada ni dengan I punya kawan-kawan lah, yang lain. So, hopefully boleh memberi banyak manfaat. Dan kawan I tu tak siapa? Very popular girl, Liza Tahir. Please give her a big round of applause. Sebab dia yakin dengan produk, yakin dengan I. Right, so I pun nak ucapkan terima kasih kepada BE International for such an amazing product. And yesterday, I had the best of my time dalam sini. Okay, lagi satu nak share dengan you. Skin tag I dah tak ada. Spek mata ni adalah pakai 4 tahun. Dulu tak boleh baca fine print dekat Livco botol tu tau. Now sap-soy boleh baca. Protes dah tak ada. Oh baru ni, I ambil lagi setengah second. I baru ni pergi Muka Duri. So lepas tu I nak pergi toilet, I boleh duduk
jambat duduk cangkung dan bangun dengan sendiri. Alhamdulillah. Thank you everybody.